Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita baik untuk penerima sumbangan asas rahmah atau SARA. Dijangkakan lebih ramai rakyat akan menerima tambahan bantuan di bawah kategori A Kasih bagi semakan berkala seterusnya yang dijadualkan dibayar pada Julai 2026. Perkara ini menjadi perhatian ramai selepas proses semakan berkala penerima bantuan yang berlangsung sehingga 30 April lalu. Berdasarkan maklumat semasa, jumlah penerima yang layak menerima tambahan bantuan dijangka meningkat berbanding sebelum ini. Namun begitu, penting untuk difahami bahawa bukan semua penerima STR akan menerima tambahan SARA secara automatik. Bantuan tambahan ini hanya melibatkan individu dan isi rumah yang benar-benar memenuhi syarat di bawah kategori E-Kasih, termasuk golongan miskin dan miskin tegar yang disahkan layak selepas proses tapisan dilakukan. Antara faktor utama yang dijangka menyebabkan pertambahan penerima ialah peningkatan jumlah penerima STR yang diluluskan pada tahun ini. Apabila lebih ramai rakyat diluluskan dalam STR, maka lebih ramai juga berpotensi disemak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data E-Kasih sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan. Selain itu, syarat kelayakan untuk disenaraikan dalam E-Kasih juga dilihat semakin terbuka kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Pendapatan isi rumah sekitar RM2,705 kini dikaitkan sebagai antara paras yang boleh dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam sistem E-Kasih, namun ia bukan jaminan automatik untuk menerima SARA. Ini kerana setiap permohonan tetap akan melalui proses semakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Antaranya termasuk semakan dengan JPN, JPJ, imigresen, institusi kewangan dan beberapa agensi berkaitan bagi memastikan penerima benar-benar layak menerima bantuan. Penilaian juga mengambil kira pelbagai faktor lain seperti jumlah tanggungan, pemilikan kenderaan, komitmen kewangan dan keadaan semasa isi rumah. Sebab itu, ada individu yang berpendapatan rendah tetapi masih belum layak kerana terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan semakan. Dalam masa sama, ada juga penerima sedia ada yang mungkin dikeluarkan daripada kategori E-Kasih selepas semakan berkala dilakukan. Ini perkara biasa kerana kerajaan akan sentiasa menggemaskini data penerima berdasarkan status terkini setiap individu dan keluarga. Sekiranya seseorang didapati sudah tidak memenuhi syarat, tempat tersebut akan dibuka kepada penerima baru yang lebih memerlukan. Sebab itu, ada yang sebelum ini tidak layak tetapi mungkin akan diluluskan pada semakan kali ini. Untuk pembayaran Julai nanti, penerima baru yang diluluskan dijangka akan menerima bayaran semasa bersama bayaran tertunggak. Ini kerana semakan mengambil kira tempoh bermula April, maka tunggakan bagi April, Mei dan Jun berkemungkinan dibayar sekaligus. Jumlah bantuan yang diterima juga lebih tinggi bagi penerima yang berjaya masuk kategori E-Kasih. Golongan isi rumah dijangka menerima RM200 sebulan, warga emas tanpa pasangan RM150 sebulan, manakala golongan bujang RM100 sebulan. Berdasarkan perkembangan semasa, ramai menjangkakan semakan status E-Kasih di portal MySTR akan mula menunjukkan perubahan menjelang penghujung Jun 2026 sebelum pembayaran Julai disalurkan. Terdapat juga kemungkinan sebahagian penerima menerima bayaran lebih awal seperti yang pernah berlaku sebelum ini, bergantung kepada proses pengkreditan dan pengesahan sistem pembayaran kerajaan. Apapun, orang ramai dinasihatkan supaya terus bersabar dan sentiasa menyemak status dari semasa ke semasa. Jika benar-benar layak dan melepasi semua tapisan yang ditetapkan, bantuan tersebut akan disalurkan kepada penerima yang berhak. Semoga perkongsian ini dapat memberi penjelasan kepada semua yang sedang menunggu keputusan semakan SARA dan E-Kasih. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya.